Cuba korang fikir, macam mana sotong dia boleh banyak guys? Mestilah pakai elektrik guys. Kalau korang pakai manual, confirm korang penat punya. Tapi kalau korang pakai elektrik, korang tengok ni. Kalau nak laju pun boleh tekan. Nampak je kecil guys. Dekat tangan aku sekarang ni ada Daiwa Leo Breeze 200JL. Jadi kalau korang nak main candat, ini setup paling sesuai. Dan kalau korang beli set ni, korang memang sangat-sangat untung guys. Korang nak pergi main laut cetek pun boleh, nak main jigging boleh, nak main bottom, batu maksimum saya 16 pun boleh juga guys. Memang untung siapa yang beli set combo Daiwa Leo Breeze 200JL yang aku nak tunjuk kat korang ni. Jadi dekat sini kita ada setup candat, jigging, bottom, Daiwa Leo Breeze 200JL. Set ni korang boleh 3 dalam satu. Korang nak boleh korang nak candat boleh, nak main bottom boleh, nak jigging pun boleh. Kalau korang nak strike ikan, korang just tekan ni je. Nampak je kecil tapi memang sangat-sangat kuat guys. Batu 16 pun boleh pakai, tak ada masalah. Nak jigging, tekan je macam ni. Nak candat, candat tak ada laju guys, tekan seslow macam ni. Nampak tu. Jadi dekat sini aku buat set combo untuk korang. Set combo Daiwa Leo Breeze 200JL. Macam mana korang tengok dekat sini, macam tu lah korang dapat guys. Korang akan dapat Daiwa Leo Breeze 200JL, dapat rod Yamato Dark Poison, dapat tali Yamato 12 sulam 30LB 200 meter, dan korang akan dapat sekali dengan bateri plus dengan adapter. Kita akan bagi sekali dengan adapter. Korang tak perlu terus cocok. Pakai adapter ni lagi senang guys. Nampak wayar macam tu. Ada risiko dia rendah lah untuk korang punya pot ni patah. Jadi dekat sini korang boleh tengok harga dia. So harga dia 25 je guys, harga net. Dan untuk korang yang nak main candat, nak main jigging, korang perlukan rod yang lembut guys. Korang tengok rod Yamato Dark Poison. Depan dia lembut guys. Jadi candat boleh, sotong ketuk pun korang boleh rasa. Nak main bottom pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk spek ringkas rod ni guys, panjang rod ni 6 kaki 3, PE dia PE13, jig weight dia 80 hingga 300 gram, dan section dia one piece, cincin dia semua Fuji. Rod ni bahagian depan dia soft guys, depan lembut, belakang dia pula keras. Macam aku cakap, korang nak main bottom boleh, sebab belakang dia keras, dia support beban berat, dia support ikan besar. Lepas tu dia boleh buat main candat sebab depan dia lembut. Sotong ketuk pun korang boleh rasa. Lepas tu nak main jigging pun boleh. Asian korang punya jig tu memang cantik lah sebab depan dia lembut. Jadi untuk rod memang cun, korang boleh 3 dalam 1. Dan untuk tali pula guys, tali Yamato 30LB ni memang sesuai untuk 3 game tu. Korang boleh all rounder, jigging, bottom, candat, tak ada masalah. Kalau korang nak buat main bottom, tali Yamato 30LB ni ikan bawah 30 kilo memang tak ada masalah untuk korang tarik. Ketahanan tali Yamato ni 5 hingga 10 tahun. Dan yang best tali Yamato ni korang tengok dekat sini. Dia punya 30LB tu macam 10LB je guys, sangat-sangat lembut. Korang tengok dia punya goyang. Tali Yamato ni sensitivity dia tinggi. Kadang ada tali yang sangat-sangat keras, jadi dia punya sensitivity dia kurang. Dan untuk kali ni, bateri aku akan bagi sekali dengan adapter. Harga sama je guys, 25 guys. Bateri sekali dengan adapter. Jadi kalau korang berminat nak beli set candat jigging bottom ni guys, Daiwa Leo Breeze 200JL ni, korang boleh terus DM kita guys. Korang kena beli guys set ni. Set ni memang paling berbaloi untuk korang beli. Nak main air cetek boleh, dalam boleh, jigging boleh, bottom boleh, candat pun boleh guys. Nak main, tekan je. Nak hook ikan, memang sangat padu. Jadi kalau korang berminat nak beli set ni guys, boleh screenshot whiteboard ni, screenshot dan DM kita sekarang, ataupun terus datang kedai kita di Orchid Tackle Kelang. So kalau korang berminat, korang roger je.